saya dua lagi. Ya. Ni Sekarang sebelah sana. Tok Wan mai tak ada lah. Tok Wan mai tak ada lah. Tak ada ni. Ni. Dia untuk tenaga. Lepas tu dia tak dalam cairan Semua tu sikit. untuk tenaga. Tailor macam tu. Kopi yang kecil dengan pekat tu hanya untuk tenaga. Mai. Bukan untuk yang sini lepas dah tak ada. Tak bisa buka bilik pun. Ada tangga. Colok ni. Anak-anak kita sebab mana duit pun pakai tu ni. Ha? Duit tu. Dia tak apa pakai tu tak apa. Oh. Kalau boleh nak biar yang dah dia tak dia. Tak apa ayat. Tok Wan tu dia mekanik. Halo. Ya. Bagi kereta. Kereta saya servis kat dia. Oh, dia senang lah. Jangan tanah rumah tu. Dia tanah bidang dia kotor. Dia macam tu lah. Dia sama dia kampung dia memanjang kotor lah. Dia bukan bertumpuk. Macam ni sekarang dia bertumpuk lah. Tapi kebanyakan dia panjang gitu. Bila tak tengok kampung dia sana ni. Orang dia betul lah gitu. Tahun apa buka ni tu? Tahun 2018. 2018. 2018. Mula ada 6 buah je ni. 6 buah aja dia. Mula 6 buah, 6 unit. Oh, 6 unit. Asal 6 unit? Asal 6 unit. Bukan itu. Nombor 2 tu. Nombor 2. Nombor tu. Dalam tekak tu. Tu. Ada dekat tu kan. Nama dia satu. Dia jangan guna. Dia tak ni kadang-kadang tu dia pasing balung kan. Tu pasal itu dua lah kan. 012 563 8532. Type dekat Google pun ada anak senang cari lah. Macam padi ni. Tanam ketam bila ni? Oh ni saya dua lagi. Ya. Ni Sekarang sebelah sana. Tok Wan mai tak ada lah. Tok Wan mai tak ada lah. Tak ada ni. Ni duk tunggu mesin lah tu. Mungkin besok atau lusa ni jalan lah. Habis lah. Ni bulan 8 kita. Bulan 8 22 bulan 8. 20 mana? Ni Ni. 28 ni. Dia start tanam bulan berapa ni? Dia macam ni. Berapa bulan dia masa start daripada semar? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali maknanya kalau bulan 8 2 bulan ni 3 bulan ni padi dia hijau dia mula 4 bulan lagi. Dia macam ni besok sehari 2 potong. Potong dia maknanya 2 bulan ke 3 bulan ke depan dia ni dia 6 bulan kali. 6 bulan lagi kita Setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Pusingan dia macam tu lah. Sekarang maknanya 6 bulan lagi dia akan kuning pula macam ni ya. Dia kitaran dia macam tu. Dia setahun berapa kali tanam lah? 3? 2. Dia kalau dia dulu orang cakap macam ni 3 tahun 5 kali. 3 tahun? 5 kali.
Kami kecil-kecil. Ha? 3 tahun sekali. Tapi tak tanah tak sihat. Dia tanah tak ada rehat kan. Jadi tanah ni Enggak, siapa punya tu buat? Ha nah. Ni tanah ni. Jirannya ni. Jiran punya? Itu ramai tuang ni. Ramai tuan nah, masing-masing. Mana lot satu dah. gelung, satu tuang. Dia satu dia kata satu B, satu row, satu ni lah. Macam ni lah. Ni 5 galung, ni 5 galung, ni hafal lu keluasan ni itu satu lah. galung. Ya. Ni dari situ ni bawa satu galung sampai dekat satu galung, 1 poin lebih sikit lah. Ini satu galung. Tapi dia punya dulu orang dulu orang zaman dulu kan dia macam dekat itu macam dia 5 galung satu bidang dah. Satu bidang tanah 5 galung kebanyakan sini. Satu bidang 5 galung. 5 galung lah. Dia sebab dulu orang dulu kan. Dia macam tu lah. Kita kata kita kongsi lah. Kita buka 5 galung. Takat ni kita. Saya Pak Long buka ni. Tuan buka. Takat. 5 galung kan. Duduk pakatkan dulu kan. Tapi lah ni dia macam Ya. kemudian siapa yang kuat masa tu? Dia ni siapa yang pandai masa tu? Aku nak jual tak? Boleh tak?